Cara membuat thosai dan idli. Untuk membuat thosai dan idli, kita memerlukan beberapa bahan utama, iaitu beras, kacang udang dal, garam, secukupnya air, sedikit minyak masak. Langkah pertama, kita perlu membasuh beras dan kacang udang dal sehingga bersih. Ini penting untuk membuang kotoran dan habuk. Langkah kedua, rendam beras dan kacang udang dal secara berasingan selama 1 hari. The next day. Langkah ketiga, selepas direndam, kisar beras dan kacang udang dal secara berasingan dengan sedikit air sehingga menjadi adunan yang halus dan lembut. 2 hours later. Panaskan kuali, leper dan sapukan sedikit minyak supaya adunan tidak melekat. Tuangkan 1 sendok adunan ke atas kuali dan ratakan dalam bentuk bulat yang nipis menggunakan belakang sendok. Masak sehingga bahagian bawah menjadi perak keemasan dan garing. Akhir sekali, lipat thosai dan angkat. Thosai kini sedia untuk dihidangkan bersama chutney atau kari. Langkah pertama, bentangkan kain nipis putih di atas acuan idli. Pastikan kain tersebut bersih dan sedikit lembab supaya adunan tidak melekat serta mudah dikeluarkan selepas dikukus. Langkah kedua, tuangkan adunan ke atas kain nipis tersebut sehingga hampir penuh mengikut bentuk acuan. Langkah ketiga, kukus selama 10 hingga 15 minit sehingga idli masak sepenuhnya. Selepas itu, biarkan sejuk sedikit dan angkat idli dengan perlahan menggunakan kain tersebut. Idli yang siap akan kelihatan lembut dan gebuk. Thosai dan idli biasanya dimakan bersama chutney kelapa dan kari dan ia sangat sesuai untuk sarapan.